Buka pukul 2, lihat muka surat indeks, latihan kendiri 84, tulis tarikh 8 hari bulan April 2026. Seterusnya kita lihat latihannya. Tulis nama, tarikh 8 hari bulan April 2026, Rabu. Hari ini kita akan belajar 8.2.2 menentukan dan mentaksir hal laju seketika satu sarah daripada fungsi sesaran. Latihan kendiri 8.4, muka surat 264. Soalan 1. Satu sarah bergerak di sepanjang satu garis lurus, sesarannya S meter dari titik tetap O pada masa T saat diberi oleh S sama dengan 2T kuasa 3 tolak 5T kuasa 2 campur 4T. Cari A. Hal laju seketika zarah dalam meter per saat apabila T sama dengan 2. Soalan bagi persamaan S. 2T kuasa 3 tolak 5T kuasa 2 campur 4T. Kemudian kita perlu cari persamaan hal laju terlebih dahulu, baru ganti T sama dengan 2 dalam persamaan hal laju. Okey, saya salin persamaan S. S sama dengan 2T kuasa 3 tolak 5T kuasa 2 campur 4T. Sekiranya anda hendak mencari persamaan hal laju V, kita perlu buat ds dt. AB 2 darab 3, 6. T kuasa 3 tolak 1, 2. AB negatif 5 darab 2, negatif 10. T kuasa 2 tolak 1 ialah 1. AB 4 darab 1 ialah 4. T kuasa 1 tolak 1, kosong. Okey, sekarang baru kita ganti T sebagai 2. 6, 2 kuasa 2 tolak 10, 2 perlu letak dalam bracket campur 4. Maka kita dapat 8. Okey, nilainya 8 unit meter per saat. Okey, soalan 2. Masa dalam saat apabila hal laju seketika sarah itu ialah negatif 1 meter per saat. Sini typing error bukan negatif 1, tukar kepada 28. Okey. Senang saja, soalan kata hal laju iaitu 28 meter per saat, maka kita ambil persamaan hal laju tadi. V sama dengan 6T kuasa 2 tolak 10T campur 4. Kemudian ganti V sebagai 28. Sama dengan 6T kuasa 2 tolak 10T campur 4. So, 6T kuasa 2 tolak 10T, positif 28 pindah jadi negatif 28, maka kita dapat negatif 24 sama dengan kosong. Kemudian, faktorkan 2, jadi 3T kuasa 2 tolak 5T tolak 12 sama dengan kosong. Sekarang baru guna calculator disebabkan ini persamaan kuadratik. Okey, mul 3 kali, pilih 1, ke kanan pilih 2, A sama dengan 3, B negatif 5, C negatif 12. Maka kita dapat T sama dengan 2 atau T sama dengan negatif 4 per 3. Kuasa 2 ada 2 bracket, ada 2T, positif jadi negatif, negatif jadi positif, bawah ke atas. Lepas tu 4 salin. Okey, soalan seterusnya. Nilai-nilai T dalam saat apabila sarah itu berhenti seketika. Okey, berhenti.
Berhenti bermaksud hal laju sama dengan kosong. Kita ambil bersama hal laju daripada soalan A. 6T kuasa 2 tolak 10T campur 4 sama dengan kosong. Okey, ringkaskan dahulu. 2, 3T kuasa 2 tolak 5T campur 2 sama dengan kosong. Okey, persamaan kuadratik guna kalkulator. Mut 3 kali, pilih 1, ke kanan pilih 2, A 3, B negatif 5, C 2. Maka jawapan T ialah 1 dan 2/3. Kuasa 2 ada 2 bracket, T ada 2, positif jadi negatif, positif jadi negatif, bawa ke atas, kemudian 2 salin. Okey, soalan seterusnya, julat nilai T dalam saat apabila saraf itu bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan bermaksud V lebih besar daripada kosong. Okey, kita boleh terus ambil ini. 2 bracket 3T kuasa 2 tolak 5T campur 2 lebih besar daripada kosong. Kemudian kita katakan 2 bracket 3T kuasa 2 tolak 5T campur 2 bracket sama dengan kosong. Okey, cari nilai T seperti tadi. T sama dengan 1 atau T sama dengan 2/3. Kemudian kuasa 2 ada 2 bracket, T pun ada 2. Positif jadi negatif, positif jadi negatif. Bawa ke atas. Okey, oleh sebab soalan kata hendak julat, kita perlu ada lakaran. Okey, ini merupakan T. Kita ada 2/3 dan 1. Okey, kemudian kita lihat persamaannya. Kita tahu persamaannya merupakan positif, oleh itu smiling face. Kemudian lebih besar daripada kosong, kita ambil bahagian atas. Maka jawapannya lah, okey, jawapannya lah T lebih besar daripada 1 ataupun okey. Kita tak boleh tulis T kurang daripada 2/3 saat saja. Kita perlu ada tambahan. Kosong pun pun lebih besar daripada kosong. Disebabkan kita tahu masa tiada nilai negatif. Okey. Itu saja. Ini merupakan soalan biasa setelah anda tahu pembesaran ke atas S, anda akan dapat W. Kemudian jawab soalan hal laju, berhenti dan bergerak ke kanan. Itu sahaja.